Hai, saya Nur Faiza dan berada di shoot cover Glam Malaysia untuk isu Most Glam. Jom ikut Dayang. Banyak sebenarnya, tapi salah satunya adalah I Have Nothing. Lagu ni yang membuat dan jatuh cinta dengan muzik. Salah satunya I have nothing, nothing, nothing if I don't have you. Susah soalan ni kerana ramai sangat. Kalau antarabangsanya adalah antaranya yang rasanya berangan lah Alicia Keys. And of course kalau artis tempatan, walaupun yang pernah beberapa kali perform bersama beliau, tapi yang tak pernah ada satu lagu yang recording macam kita record satu lagu bersama beliau, iaitu Datuk Seri Siti Nurhaliza. InsyaAllah, amin. Sebenarnya ada beberapa yang Dayang tak boleh lupa, tapi kalau ditanya sekarang, apa yang terlintas adalah persembahan yang dianugerah juara lagu untuk lagu Di Pintu Syurga, di mana Dayang ingat sangat sebab selepas 13 tahun saya tak menyertai AJL, itu kira after 13 years lah, sebab tu dia masih segar di ingatan Dayang. Kalau ditanya sekarang, momen tu memang kalau Dayang tutup mata pun Dayang boleh ingat lagi sekarang perasaan Dayang macam mana gemuruh dia, macam first time juga. Dan lain lah daripada first AJL Dayang sampailah ke yang after the 13 years tu. So macam saya ingat sampai sekarang lah, gemuruh dia, nervous dia, semualah. Selalu sebenarnya, walaupun lagu tu lagu Dayang sendiri, kadang-kadang Dayang salah lirik, tapi kadang-kadang Dayang just terbalikkan atas bawah, bawah ke atas, ke atas ke bawah, ataupun pernah sekali Dayang blank and Dayang kena stop and Dayang cakap minta maaf dan kena buat lagi sekali. Itu je lah. Penyanyi. Sebab Dayang memang dari dulu, dari umur dah 12 tahun, first competition, sing competition yang Dayang join, kat situlah at that moment Dayang cakap Dayang nak jadi penyanyi. Macam mana sekalipun Dayang nak jadi penyanyi. So sejak dari umur 12 tahun memang Dayang nak jadi penyanyi. So kalau ditanya selain daripada penyanyi, memang tak ada penyanyi. Hai, jangan lupa dapatkan Glam isu November dan layari glam.my.